apps dia sama je macam ChatGPT. Okay, kat Gemini ni kita boleh buat poster dan kita boleh buat video. Cuma video dia berdurasi 10 saat saja. Jadi kalau kita nak buat video yang panjang, kita cakap, kita bagi arahan pada Gemini ini, video yang saya nak buat ini adalah video bersiri. Jadi bila video bersiri, dah keluar satu video, kita akan buat lagi video lain di bawah, tetapi dia akan ikut video di atas tu yang latar belakang yang sama, baju yang sama, apa nama tudung yang sama, ya. Jadi memudahkan. Jadi untuk yang first ini kita belajar yang simple dulu. Okey, lagi satu kita boleh buat video menggunakan gambar kita ataupun kita tak ada gambar, kita minta ChatGPT ni ataupun Gemini ni sediakan gambar untuk kita. Okey. Jadi yang pertama saya nak share bagaimana nak buat video menggunakan gambar kita. Okey, apa yang ada. So kita tekan plus ni, kita cari foto. Okey, contohnya saya dah ada gambar dekat sini. Saya ambil satu gambar saya dan saya ambil satu gambar bam. Okey, kita letak dekat dalam dia punya ni. Kemudian kita bagi arahan saja. Mula-mula kita kena bagi arahan tentang gambar di atas. Okey, contoh buatkan video untuk 2 gambar di atas. Okey, kita bagi dia arahan lah. Kemudian kita cakap dengan dia size video. Size video bersaiz portrait. Okey. Dan latar belakang yang bersesuaian. Ataupun kita nak cakap latar belakang di ruang pejabat. Contoh saya buat latar belakang di lobi pejabat, di lobi pejabat. Okey. Dan kemudian wanita di atas duduk. Keadaan duduk lah. Wanita di atas dalam keadaan duduk. Okey, kita bagi je apa-apa arahan pada dia. Okey. Lagi apa lagi yang kita nak? Kita bagi tahu saja dekat sana, dekat dia. Kemudian kita buatlah dialog. Okey, dialog. Kita buat dialog. Contoh ni contoh je. Kalau kita ada idea lain dan kalau rasa tidak ada idea ataupun tak tahu nak buat apa, kita boleh pergi kepada ChatGPT, tanya dia. Buatkan skrip untuk video berdurasi 10 saat. Dan bagilah apa video yang kita nak tu, nanti ChatGPT boleh buatkan. Okey, contoh ni dialog yang saya cuba buat lah. Okey. Susah nak bersihkan solekan. Okey, susah nak bersihkan solekan. Dah cuci tapi masih ada kesan. Okey, dah cuci tapi masih ada kesan. Okey, ChatGPT ataupun Gemini ni dia akan cakap ikut apa yang kita tulis. Kalau kita typo, dia akan typo jugalah. Kalau kata cuci, kita tulis cucu, dia akan ikutlah cucu. Macam tu. Okey, dah cuci tapi masih ada kesan. Kemudian gunakan cleansing balm. Okey, gunakan cleansing balm. Okey, gunakan cleansing balm
Solekkan akan dapat ditanggalkan. Solekkan, okey, akan dapat ditanggalkan. Inilah dia. Akan dapat ditanggalkan. Okey. Dan dengan mudah. Dengan mudah. Dengan mudah. Okey, dengan mudah. Kulit pun terasa lebih bersih. Kulit pun terasa lebih bersih. Okey, ini contoh Bersih sempurna setiap hari. Bersih sempurna setiap hari. Baik. Kemudian kita dah cek tulisan okey semua. Ni solekkan akan dapat ditanggalkan dengan mudah. Ni dia akan sebut semua ni. Okey, dengan mudah. Kulit pun terasa lebih bersih. Bersih sempurna. Sempurna setiap hari. Okey. Kita try dululah Kemudian dia akan generate lah. Ambil beberapa masa. Cuma kalau kata perkataan kita tu ada yang sensitif, contohnya menyembuhkan, ialah perkataan-perkataan yang sensitif tu dia tidak akan buatlah video. Dia kata ini melanggar dia punya community guideline lah dan sebagainya. Jadi kita tukarlah ayat ataupun perkataan tu kepada video pula, kepada yang lebih sesuai. Okey. So dia tengah generate. Okey, katalah saya nak buat video ni bersiri saya akan tulis kat atas ni video ni bersiri. Mungkin di atas tu video pertama sebab 10 saat saya akan buat ayat macam susah nak bersihkan wajah, dah guna macam-macam tapi tak menjadi juga, hati risau dan sebagainya. Itu satu video. Lepas tu buat lagi satu, tak perlu letak gambar, kita cuma buat je dia punya skrip. Okey. Dengan menggunakan cleansing balm, semua masalah akan dapat diselesaikan, kulit bersih dan sebagainya. So, video tu akan jadi dua video tapi latar belakang yang sama. Jadi, kita pergi kepada TikTok ataupun kita edit video tadi, cantumkan jadi dua video dalam durasi 20 saat. So, kita boleh cantumkan lah. Kalau nak kata buat panjang lagi pun, kita buatlah part by part video tu. Hanya menggunakan gambar kita ataupun gambar apa-apa sajalah yang kita nak buat. Okey. Jadi kita tunggu. Okey. Dan okey. Susah nak bersihkan solekkan. Dah cuci tapi masih ada kesan. Guna cleansing balm solekkan akan dapat ditanggalkan dengan mudah. Kulit pun terasa lebih bersih. Bersih sempurna setiap hari. Ini video yang pertama nampak kita bagi arahan tadi dengan gambar kita sudah jadi satu video. Mungkin kita nak buat yang lain-lain boleh buat. Ataupun lagi satu kita boleh buat, kita tak ada gambar. Kita nak Gemini bagi kita gambar ataupun dia akan buatlah video untuk kita. Okey, contohnya kita nak buat satu video. Buatkan satu video kesedaran kencing manis lah. Kita bagi je ayat simple pun tak apa, dia akan buat kesedaran tentang kencing manis. Okey. Kencing manis. Okey. Kemudian situasi dia luka di kaki. Okey, luka di kaki susah nak sembuh. Okey. Susah nak sembuh. Kemudian kita cakap okey. Dia akan sebut ikut apa yang kita tulis. Kalau kita tulis VR4, dia akan sebut VR4. Okey. Jadi
hari tu saya tanya, dia kata cuba buat cara macam ni. VR4, okay. VR4 dapat membantu, okay. Biasalah ya orang tu buat style menulis ni, membantu, okay. VR4 dapat membantu cepat kering dan pulih dalam masa yang singkat. Okey, kalau kita punya ayat ni tak ni, dia akan betulkan. Pulih dalam masa yang singkat. Okey. Kemudian kita cakap dengan dia, kat sinilah kita letak. Tak apalah bawah ni. Okey. Watak lelaki, buat watak lelaki berumur. Okey, buat watak lelaki berumur. Saiz video, saiz potret. Kalau dia tidak, dia akan buat landscape. Selalu dia bagi landscape. Kita cuba kita cuba. Okey, ini kalau kita tidak ada gambar ataupun kita nak suruh Gemini buat gambar ataupun video daripada gambar dia orang lah, daripada ni lah. Kalau wanita, nak buat gambar wanita, kena cakap wanita tu berhijab, bertudung. Kalau tidak, dia bagi gambar siapa-siapa lah. Jadi kita kena bagi dia arahan. Kalau kata tak, bila keluar video tu tak menepati, kita boleh edit. Kita bagi tahu dia apa yang kita tak nak. Okey, situasi dia kena macam ni ke, kita bagi tahu je lah. Kita cakap je apa yang kita tak suka supaya dia betulkan balik. Dia akan betulkan balik. Cuma kalau gambar kita sendiri, bila kita betulkan, muka kita makin lama berubah. Itu dia kelemahan dia lah. Okey. Dan itulah, biasa suara tak, belum lagi explore lah untuk guna suara sendiri tu. Masih lagi suara daripada ni. Biasa untuk account free berapa video boleh buat sehari, Kak Haji? Okey. Ni dia bagi Ni contoh video dia bagilah. Dia bagi. Alamak. Saya lupa. Sorry. Saya lupa letak gambar kotak VR4. Nak upload Kita gambar kena letak. VR4. So kita kena letak gambar VR4. Kalau tidak, dia bagi produk lain. So bila kita nak create watak lain, kita kena letak gambar produk lah. Produk apa yang kita nak. Jadi dia akan pegang produk VR4 tu dan dia akan bagilah gambar macam ni. Okey. Untuk yang Gemini ni, untuk free dia hanya bagi buat poster. Kalau untuk video kita kena bayar, tak ingatlah 23 ke 24 ringgit untuk sebulan. Bagi saya okey lah. Untuk kita menghasilkan video-video yang simple-simple macam ni kan, untuk tambahan kita punya marketing. Mungkin dalam dia bukan kira berapa video, dia ada kredit dia. Mungkin kalau kita buat video tu panjang ke lama ke, habis kredit dia tu habis. Mungkin dalam 5 ke 6 video kalau singkat-singkat macam tu kan. Jadi permulaan bulan pertama saya buat hari tu, dia bagi macam buat je sesuka hati. Saya nak buat berapa banyak video saya dapat buat. Cuma yang kali kedua bila saya renew, saya tengok ikut kredit. Jadi okey lah, bagi saya RM24 tu pun okey. Setiap hari kita boleh buat video. Hari ni kita buat 3 video. Hari ni kita buat 3 video. Sana. Hari ni kita buat 3 video. Lepas tu besok buat 3 video ke apa ke. Jadi okey je. Okey. Kencing manis menyebabkan luka susah sembuh. Jangan biarkan ia melarat. VR4 membantu luka cepat kering, kembali pulih dengan cepat. Banyak tu. Ni pasal apa?
Gunakan vintage foundation ini, foundation. wajah akan jadi Saya berseri dapat dan pasal awet muda. foundation. Hanya pam sedikit Saya sahaja gabungkan, dan ada ratakan video seluruh yang wajah. saya Nampak tak wajah gabung-gabungkan jadi semakin cerah dan berseri? sikit-sikit. Kakak-kakak Macam ni pasti saya suka. fullkan daripada Gunakan mula vintage foundation guna ini, foundation, wajah akan jadi guna berseri dan balm, awet cuci muda. Hanya muka, pam guna sedikit balm, sahaja dan guna ratakan foundation, seluruh guna wajah. lipstick. Nampak Saya tak buat wajah jadi pendek-pendek dan semakin saya cerah dan gabungkan berseri? jadi satu video. Kakak-kakak Siapa pasti nak tengok suka. boleh pergi kat TikTok saya lah. Ya, Okay. boleh. Betul. Jadi itulah secara ringkasnya cara nak buat video dekat Gemini. Boleh tak buat? Rasa-rasa boleh buat tak? Kan? InsyaAllah boleh. Jadi anda cuma install Gemini, register dalam tu dan try buat. Buat poster. Dan tapi bila nak buat video, dia akan minta kita ni lah subscribe dalam RM23 ke RM24. Lepas tu buatlah apa pun. Suka hati buat video yang kita nak. Okay? Hari tu saya ada masuk kelas yang paling basic pun 20 lebih pun dia tak ajar apa pun, dia cuma bagi prompt je. Kan? Jadi untuk belajar betul-betul biasanya kelas akan bermula 100 ke 200 ke atas lah untuk diajar cara betul-betul kita nak buat prompt daripada zero. So apa yang saya nak tunjuk hari ni, basically ini adalah kita punya ChatGPT. Okay, ChatGPT. So untuk siapa yang memang nak buat banyak poster satu hari untuk buat untuk tim dan sebagainya, saya syorkan upgrade ke ChatGPT Go. Okey, cara dia dekat atas ni, klik dekat atas ni, klik dekat nama kita, butang bulat dekat bawah tu kalau nama kita lah. Okey. Kemudian tengok pada upgrade. Okey, kalau free dia akan ada lah upgrade to Go dan macam saya sudah subscribe Go. So kalau saya tengok pada subscription saya, okey, Go ini. Okey, nilai dia RM23.99 sebulan. Jadi bolehlah subscribe, bayarlah guna apa ni, debit card ke credit card ke ataupun Tashengo ke, semua boleh ya dalam tu. Okey, so subscribe. Kalau nak yang lebih advance, pro lah. Tapi pro ni mahal sikit lah. Tapi untuk kita yang beginner ni, subscribe yang Go ni pun dah cukup dah. Selama ni saya guna yang Go je. Okey. So bila kita sudah subscribe, jadi kita nak buat yang pertama. Jadi untuk yang pertama saya tunjuk kita nak buat prompt untuk video poster ucapkan selamat pagi je lah. Ini paling simple. Setiap orang boleh buat dengan gambar sendiri, letak gambar produk kita dan kita boleh sharekan dekat kita punya sosial media. Jadi untuk permulaan saya minta semua sediakan gambar lah. Ya, gambar produk dan gambar sendiri. Kalau siapa yang tak ada, saya akan sharekan link dekat ruangan chat Zoom. Okey, ada link kat situ akan masuk ke dalam saya punya Google Drive. Jadi klik dekat link tadi. Okey, dia akan buka, press continue to destination ataupun dia akan pergi terus. Jadi dia akan masuk ke dalam drive, boleh download lah. Saya tunjuk ya. Jadi boleh download itu, semua dah ada lah. Video, gambar produk, gambar logo dan sebagainya. Sebab setiap kali kita nak buat prompt tu, perlu ada gambar-gambar ni. Kalau tak, macam tadilah, ya, dia akan create produk tu sesuka hati dia. Okey. Jadi untuk yang pertama, apa prompt yang kita nak buat? Okey, yang pertama kita nak buat tentang sekejap ya. Kita nak buat tentang poster selamat pagi. Ya, saya dah buat satu dah ni. Saya copy je lah prompt dekat sini ya. Nampak cantik kan? Okey, ini prompt dia. Okey. Cara dia saya tunjuk daripada awal balik. Cara dia mula-mula kita klik butang plus untuk masukkan gambar kita. Okey. Jadi kat sini kita pilih lah gambar apa yang kita dah save tadi tu. Contoh kat sini saya nak gambar Tuan Khalil. Tadi saya pilih Tuan Khalil kan. Ataupun gambar coach pula lah. Okey. Okey, pilih gambar orang dulu. Kemudian kita pilih lah macam tadi kita nak highlight VCafe. Jadi kena pilih kotak VCafe dan kalau boleh sekali dengan secet dia. Sebab kadang-kadang dia akan letak secet dekat sebelah kotak tu. Kalau kita tak letak secet dia sekali, nanti dia akan create sendiri secet tu. Warna hitam lah, warna coklat lah, macam-macam kan. Jadi kita letak sekali. Okey, dan okey, dia akan keluar gambar kita, gambar kotak produk semua.
kemudian prompt tadi tu. Okey, prompt tadi tu saya akan pastekan dekat ruangan chat juga, siapa yang malas nak menaik. Okey, saya akan pastekan di ruangan chat. Okey, contoh. Okey, ini dia punya prompt. Buatkan satu poster untuk promosikan VCafe Brazilian Arabica Coffee. Tagline, kita bagi satu tagline untuk poster tadi tu. So tagline dia kopi yang sedap, penuh khasiat. Okey, tanpa gula putih, mesra diabetik. So kita bagi tahu dia latar belakang suasana kampung atau pulang lah. Nak letak latar belakang suasana bandar ke apa ke, ya, dengan seorang lelaki, tak payahlah tua kan. Okey, seorang lelaki Melayu berusia 60-an contoh. Ya, gambar satu. Kalau nak lebih spesifik, kita mention lah gambar satu sebab kita dah upload nombor 1 tadi. Kalau gambar coach tadi tu berada dekat nombor 3, kita letak gambar 3 lah. Okey. Sedang menikmati secawan kopi susu di atas pangking kayu, sebab kita takut nanti dia letak gelas transparent, kopi tu kalau hitam pula kopi O. Jadi kita letak kopi susu, ya, di atas pangking kayu, ya, di sebelah rumahnya, ya, sebelah rumahnya, di tepi sawah terpulang. Ini ikut imajinasi kita masing-masing. Ya, contoh ya, di tepi sawah yang sedang menghijau. Okey, kemudian kalau nak lagi cantik lagi, kita bagi tahu pencahayaan. Nak pencahayaan lembut, profesional. Ya, gaya fotografi profesional, realistik. Okey, kemudian kena nyatakan juga saiz poster. Okey, jadi biasanya kita letaklah saiz poster Ultra HD 4K, nak bagi gambar tu betul-betul besar dan sharp, dan pilih portrait, menegak ataupun landscape, mendata. Kalau tak kerti nak tulis portrait ni, tak kerti nak mengeja, tulis je menegak. Okey, tak kisah. Ya, ChatGPT ni faham. Okey. So dah settle kita punya prompt, just klik untuk submit saja. Kemudian tunggulah dia buat kerja kita. Okey, macam yang dia cakap, kalau biasanya dekat luar, kalau nak buat poster macam ni, memang designer akan charge 5 ke 10 ringgit untuk satu poster. Jadi kita boleh buat sendiri percuma. Okey, ikut kesesuaian kita nak. Nak letak gambar siapa, gambar tim kita ke, ya, gambar downline kita, gambar ada ejen baru kita ke sebagainya, kita boleh tolong buatkan. Dan kita ajarkan dia orang enggak, sebab benda ni senang je. Okey, senang je, simple je. Tapi untuk account free, ChatGPT dia ada limit, satu hari ada beberapa poster saja boleh buat. Jadi kalau dah off limit, ya, dah tak boleh dah nak upload gambar, nak buat poster, esok pula baru boleh buat kalau yang free. Tapi kalau ambil yang berbayar macam saya buat tadi, Go RM23.99 saja sebulan, insya-Allah boleh buat banyak. Hari-hari boleh buat, ya. Dia boleh buat banyak lagi. Jadi ini adalah kegunaan kita. Jadi tak adalah kita terlalu hard sell untuk kita nak share dekat kita punya status, ya, dekat kita punya social media. Ya, kalau kita just letak gambar produk, letak khasiat-khasiat semua, kita terlalu hard sell. Jadi macam ni, kita buat poster macam ni, kita soft sell. Okay, kita buat gambar kita tengah minum, ya, di tepi sawah kan. Contoh yang saya buat yang sebelum ni, ya, contoh yang Master MK. Okey. Kan nampak lembut, nampak santai, ya. Tapi dalam masa yang sama nampak kita punya VCafe tu. Jadi nanti orang pun nak tanya, kau minum kopi apa tu kan? Macam best je kan? Betul ke tak ada gula putih ke? Aku ni diabetik, dah lama tak minum kopi sedap ni. Kan? Jadi dia akan attract dengan kita punya poster. Okay, so poster kita tadi dah siap. So kita tengoklah hasil dia. Okey, nampak. Oh, handsome bergaya Datuk Seri. Ya? Nampak suasana dia, dia dah buat cantik dah ni. Kalau macam ni, kalau kita nak buat dekat editor luar, memang dia akan charge RM5-10 kalau guna AI lah. Tapi zaman sebelum AI dulu, kalau poster macam ni, kalau nak upah designer, contoh saya dulu pun buat juga poster-poster. Kalau ada yang nak buat, memang paling kurang kita akan charge kalau buat secara manual sebelum AI dulu, antara RM30 ke RM40 untuk satu poster. Kita akan buat cantik-cantik lah. Macam ni. Tapi sekarang ni dengan teknologi AI, sebab tu lah Jenny cakap tadi, siapa zaman sekarang yang tak ambil peluang belajar AI, memang rugi. Sebab benda ni sebenarnya mahal. Tapi kita boleh buat dengan percuma. Free saja. Okay, so nampak hasil dia?
Okey, ini hasil dia. Ya, cuma masukkan gambar kita, gambar produk. Ya, kena make sure gambar produk tu ada. Bagi tahu saja apa yang kita nak. Imaginasi kita dan hasil dia macam ni. Cantik. Macam betul-betul Datuk Seri dekat tepi sawah. Okey. Contoh kalau kita nak buat untuk vintage cleansing balm, saya ada buat juga satu poster. Yang ni panjang sikit lah dia punya ni ya. Prompt dia tak apalah kita ambil yang simple-simple sikit. Contoh ini pun saya ada buat juga. Ya, poster selamat pagi pun kita boleh minta prompt juga untuk kita nak dapatkan kepada ChatGPT. Dan kalau kita nak buat poster program dan sebagainya ya, poster program ke poster training ke, kita pun sama juga kita masukkan. Okey, contoh macam ni, Cikgu Aziza dia nak buat satu poster untuk training dia punya team. Okey, just masukkan, buatkan poster untuk program training. Ya, tajuk poster tadi tu apa kita nak highlight dia, strategi kumpul RP tanpa henti. Okey, bagi tahu nama speaker, kena upload gambar speaker. Okey, detail dia, tarikh, ya, tempat, masa, sebagainya. Kalau ada tiket, bagi tahu tiket. Ya, makanan, minuman semua sedia, door gift dan sebagainya, terhad berapa ramai kucing. Kemudian latar belakang sedikit, bagi tahu macam mana kita nak letak latar belakang tu. Ya, nak letak gambar Gunung Kinabalu ke, semua kita boleh letak je dalam tu. Okey. Masukkan juga gambar barang-barang aset yang tadi tu daripada page tadi tu. Kemudian size. Okey, size Ultra HD, portrait dan sebagainya, maka terhasillah ya poster yang AI buatkan untuk kita. Dan kalau kita nak betulkan, tengok kat sini tersilap ya, contoh dekat situ logo Volten Indonesia. Jadi minta dia tukar. Kita kata gantikan logo Volten International Indonesia tadi dengan Volten International punya logo. So dia akan tukarkan kepada kita. Okey, tadi kita dapat potret, kita nak tukar ke bentuk landscape pun sama juga. Satu versi lagi size landscape. Kita minta tolong dia buat. So dapatlah hasil landscape, nak tukar logo dan sebagainya. Ya, nak upgrade lagi, nak tukar-tukar lagi, tengok yang ni tak puas hati lah, nak besarkan, nak kecilkan dan sebagainya. Kita minta saja dia buat. Dia tulis saja permintaan kita tu, dia akan hasilkan. Okey? Sangat-sangat senang. Okey, dan kita tengok lagi contoh poster VKF Kopi ya. Sama lebih kurang macam tadi. Saya buat, saya snap saja gambar kotak kopi waktu tu dekat HQ. Ya, saya letak je kotak kopi dekat atas meja, saya ambil gambar, saya upload, saya suruh dia buat. Yang ni saya tak letak gambar orang. Cuma saya beritahu suasana kampung, seorang lelaki tua, Melayu berusia 60-an, sedang minum. Nampak? Jadi kita dapatlah satu poster yang profesional, yang sejuk mata memandang. Betul? So bolehlah kita berkongsi. Semua produk kita boleh buat, ya. Apa-apa saja produk pun kita boleh buat. Kalau kita nak promotekan kita punya produk-produk tadi, ya. Contoh kat sini. Okey. Ini saya nak buat untuk VR4 Extra. Ya, saya bagi dia punya prompt, ya, kemudian hasillah satu gambar untuk kita promotekan VR4 Extra, ya. Terpulang imaginasi masing-masing semua. Okey, terpulang imaginasi masing-masing. Dan itulah dia secara ringkas dia. Ya, prompt saya dah bagi dah dekat chat tu, bolehlah copy kalau nak buat macam tadi. Tapi kalau nak ubah, contoh nak buat nak produk lain, tukarlah nama produk tadi, ya. Nak buat suasana dia lain, lokasi dia kat lain ke, atas imaginasi kita sendiri. Tapi basic dia itulah dia. Okey. Saya nak bagi lagi satu contoh lah, contoh prompt untuk produk produk vintage kita, ya, contoh. Okey, saya dah paste. Ini untuk cleansing balm contoh. Okey, cleansing balm. Cleansing balm. Jadi kita buatlah dekat kita punya ChatGPT tadi. Ya, mula-mula copy dulu teks yang saya bagi dekat chat tu.
Okey, masukkan gambar cleansing balm. Ya, cleansing balm contoh. Okey, ni gambar cleansing balm. Kemudian masukkan prompt yang saya letak tadi. Kalau nak buat untuk produk lain, bolehlah tukar je produk lain. Ya, kat sini saya letak Vintage Cleansing Balm. Ya, ini. So kalau katakan nak buat produk lain, upload gambar produk lain dan tukarlah nama dia. Okey, upload saja. Ya, prompt dah ada dah. Tinggal nak upload je. Gantikan upload je. Kalau nak letak gambar kita pegang produk tadi pun sama juga. Letak gambar kita sekali, kita sedang pegang produk tadi, upload saja. Okey, dengan prompt tu bagi tahu saja, buat satu poster, saya sedang pegang produk tadi, produk Vintage Cleansing Balm, mempromosikan, ya, latar belakang dia apa, dekat dalam surau ke, dekat office ke, dekat rumah ke, dalam toilet ke, kan. Bagi tahu saja. Okay, dia akan buatkan. Yang penting, apa yang penting sekali, konsep untuk buat prompt ChatGPT ni, yang penting langkah yang pertama upload gambar produk kita, ya, langkah kedua prompt kita, ya, dan prompt kita tu mestilah ada nama produk, ya, gambar produk yang jelas, gaya kita nak macam mana, maksud dia background kita, ya, kita nak gaya yang mewah ke, gaya luxury ke, gaya premium ke. Ya, kalau dapat kita letak sekali lightening, kita nak yang lightening yang lembut, ya, profesional, dan juga kualiti gambar tadi tu. Ya, kita letak je Ultra 4K HD ke, Ultra HD ke, kemudian portrait ataupun landscape, menegak ataupun mendatar. Okey, dan kita hantar saja, nanti dia akan buat. Nampak? Terus kita dapat gambar yang cantik untuk kita sharekan, untuk kita kongsikan. Okey? Dan kat sini kalau kita nak ubah, contoh macam saya kata tadi, ya. Okey, ubah adjust ke, adjust versi landscape. Okey, landscape. Macam tu pun tak apa dah. Dia faham dah tu. Dia akan buatlah kerja dia. Dia akan buat satu versi landscape. Kalau nak lebih detail lagi, bagi tahu 16:9 HD Ultra ataupun saiz A4 kalau kita nak print, kan. Minta saiz A4 landscape ke, A4 portrait ke, dia akan buatkan untuk kita. Dia akan adjustkan untuk kita. Jadi kalau kita ada gambar yang kita nak buat slide presentation pun sama juga. Kita bagi tahu dia, tolong adjust gambar ataupun poster yang kita upload ni, tukar kepada saiz 16:9 landscape untuk slide PowerPoint contoh. Dia akan tolong buatkan. Okey, jadi tak perlulah kita nak crop ke, nak buat apa ke. AI tolong buatkan, kita boleh terus guna dalam kita punya slide. Okey. So benda ni, AI ni sangat memudahkan kerja kita, okey, dan mengurangkan kerja editor. Okey. Itu sangat-sangat bersyukur sebab sekarang ni pun tim-tim saya sendiri pun dah ramai yang menggunakan AI, ya, buat gambar masing-masing. Ramai saya nampak, ya, ejen daripada utara, daripada selatan, ya, daripada Sabah, semuanya dapat buat gambar poster sendiri. Okey, nampak? Terus kita dapat satu hasil saiz landscape daripada yang tadi tu. Minta saja dia adjust. Kalau kita nak tukar gambar produk lain pun, upload gambar produk baru. Kalau kat sini nak tukar gambar produk lain pun, upload saja gambar produk baru, suruh digantikan. Pun boleh juga daripada poster yang sama. Jadi saya rasa okey lah kot, semua boleh faham lah kot, ya, macam mana cara kita nak buat poster selamat pagi ke, poster selamat malam ke, ya, untuk gambar kita sendiri, gambar ejen kita, cuma upload gambar kita, gambar produk, dan bagi tahu prompt yang betul, kemudian tinggal nak upload saja. Jadi satu hari, kalau untuk free punya, satu hari dalam, kalau tak silap 3 ke 5 kot. Dah lama saya tak guna yang free, kan. Dah lama saya bayar, kan. Jadi tak ingat dah saya. Jadi boleh buat, kalau habis tak apa, esok boleh buat balik. Okey. Jadi sampai situ kot rasanya Miss Jenny, untuk sesi kita. Sebab kalau nak sesi yang lebih, kita insyaAllah kita buat nanti dekat HQ ke, tapi yang tu berbayar lah. Berbayar, kita datang sebab kita nak komitmen. Ya, kita nak komitmen. Datang ke HQ, kita belajar sama-sama. Buat sama-sama, insyaAllah. Boleh. Okey, Miss Jenny. Terima kasih.